Harga emas tengah turun. Saya tahu, mungkin ramai antara kita yang sedang rasa tak berapa tenang kan? Hati tu macam berdebar-debar sikit. Persoalannya, adakah ini masa untuk kita risau? Ataupun mungkinkah ini sebenarnya satu peluang keemasan yang sedang menyamar? Jom kita bongkar sama-sama. Jadi, saya nak tanya direct pada anda. Bila tengok graf harga emas yang merah tu, yang menurun tu, adakah hati anda mula rasa risau? Rasa macam, betul ke apa aku buat ni? Perasaan tu normal, semua orang rasa. Tapi, apa yang anda buat selepas ni, itulah yang akan bezakan segalanya. Sekarang, apa kata kita cuba tukar sikit cara kita tengok situasi ni. Ini bukan pasal rugi atas kertas. Anggaplah ia macam satu ujian. Ya, satu ujian. Inilah perkara paling-paling penting yang anda kena faham dan tanam dalam hati. Kalau anda seorang penyimpan emas sejati, anda bukan sedang rugi. Sebenarnya, anda sedang diuji. Ujian ni nak tengok anda betul-betul faham tak permainan emas ni dan kenapa anda pilih emas dari mula lagi. Dan dalam ujian ni kan akan ada dua jenis cara fikir yang akan muncul. Satu, cara fikir yang akan bawa kita kepada panik dan satu lagi, cara fikir yang akan buka pintu seluas-luasnya kepada peluang. Dan kat sinilah perbezaan paling ketara. Orang biasa, bila dia nampak harga jatuh, dia nampak kerugian, terus panik. Tapi, orang yang berilmu, orang yang faham, dia akan tengok benda yang sama dan nampak satu jualan murah, satu peluang keemasan betul-betul depan mata. Jadi, macam mana kita nak tukar mindset dari panik kepada nampak peluang? Jawapannya mudah je. Kita kena ingat balik rahsia sebenar emas. Kita kena ingat balik tujuan asal kita mula simpan emas dulu. Sebabnya, emas ni bukanlah tiket loteri untuk jadi kaya dalam sekelip mata. Itu semua mitos je. Fungsi emas yang sebenar adalah sebagai perisai keuangan kita. Dia wujud untuk melindungi perjalanan keuangan jangka panjang kita. Apa tujuan utama dia? Nombor satu, untuk melindungi nilai kekayaan yang kita dah kumpul penat-penat ni daripada dihakis oleh inflasi. Nombor dua, ia adalah benteng yang sangat kukuh untuk menjaga masa depan keuangan kita dan yang paling penting, masa depan keluarga kita. Dan nombor tiga yang paling relevan sekarang, emas adalah senjata yang terbukti berkesan untuk kalahkan inflasi, si pencuri senyap yang makan kuasa beli duit kita sikit-sikit setiap hari. Bila anda betul-betul pegang pada tiga tujuan ni, percayalah, cara anda pandang harga akan berubah 180 darjah. Harga turun hari ini bukan lagi satu malapetaka. Sebaliknya, ia adalah satu jualan diskaun, satu tawaran istimewa yang hanya datang kepada mereka yang sabar. Baiklah, jadi apa nak buat sekarang? Apa plan tindakan kita? Jom kita tengok 4 prinsip teras yang akan jadi panduan kita dalam keadaan macam ni. Pertama, jangan goyah, relax, tarik nafas dalam-dalam, jangan buat keputusan gelabah. Kedua, pegang prinsip, ingat balik kenapa anda mula simpan emas. Ketiga, teruskan simpan. Kalau ada kemampuan, kalau ada rezeki lebih, inilah masanya untuk tambah gram sikit demi sikit secara konsisten. Dan yang keempat, percaya pada proses. Ingat, simpanan emas ni maraton, bukan larian pecut. Sebab, tolong ingat pesanan ni baik-baik. Dalam mana-mana pelaburan pun, keuntungan terbesar selalunya tak dibuat masa pasaran tengah meriah. Ia dibuat masa orang lain tengah dilanda ketakutan. Siapa yang kekal konsisten pada waktu macam inilah yang akhirnya akan menuai hasil paling lumayan. Sekarang, jom kita travel sekejap ke masa depan. Apa agaknya ganjaran untuk mereka yang berjaya lulus ujian kesabaran ni? Ia adalah satu kemenangan yang senyap tapi penuh dengan kepuasan. Cuba bayangkan, beberapa tahun dari sekarang, pasaran dah pulih, harga emas dah melonjak ke paras yang baru. Orang sekeliling anda yang mungkin panik jual dulu akan datang dan tertanya-tanya. Mereka mungkin akan tanya soalan ni pada anda. Dan masa tu, anda tak perlu pun jelaskan panjang lebar. Jawapan anda cukup dengan satu senyuman sebab senyuman tu dah menceritakan segalanya. Ketenangan anda, ilmu anda dan kemenangan yang datang dari kesabaran yang anda buktikan hari ini. Hati anda tenang sebab anda faham permainannya.